Bang. Saya risau lah. Abang tak pelik ke tengok Naim tu? Kenapa? Tak adalah. Asyik merap je dalam bilik tu. Kita panggil makan pun tak nak. Saya rasa ada benda tak kena. Awak banyak sangat berfikir. Biasalah, budak belajar. Abang tengok-tengok kalau Naim tu. Saya ni sibuk. Mana sempat saya nak layan dia? Sebab tu, abang tolonglah saya. Usahakan jual donat sama-sama. Duit jual donat tu cukup. Jadi awak nak cakap, duit gaji rider ni tak cukup ke? Nak cakap saya tak usaha? Bukan macam tu. Hey! Kalau bukan sebab bisnes-bisnes yang saya buat tu gagal, saya tak buat kerja rider ni tau. Syukurlah. Kita ada rumah pusaka arwah ayah. Sekurang-kurangnya kita tak merempat. Bang, mak saya tak sihat. Saya minta izin balik kampung. Tak apa, saya boleh balik seorang. Abang tolong uruskan tempat Hanina. Saya dah janji. Tengok-tengok Naim sekali ya. Ya. Waalaikumsalam. Cik Razak, ini laporan kehadiran Naim. Naim jarang masuk ke kelas. Sebelum ni, dia merupakan pelajar cemerlang sekolah. Tapi sekarang, sukan pun dia dah tak aktif. Tapi cikgu, setahu saya, dia hari-hari pergi sekolah. Sebenarnya Cik Razak, ada benda yang lebih serius. Naim lukis gambar lucah kawan dia. Dan ibu bapa budak tu nak buat laporan polis. Gambar lucah? Ya. Disebabkan ini, Naim akan dibuang sekolah. Tapi cikgu... Maaf Cik Razak, ini perkara yang sangat serius. Ya? Kau dari mana? Dari sekolah lah ya. Sekolah mana? Ayah baru balik dari sekolah. Cikgu cakap kau dah lama tak masuk kelas. Ni apa? Apa ni ya? Ayah tanya ni apa? Ayah kerja penat-penat, hantar kau pergi sekolah untuk jadi orang yang berguna. Ini yang kau buat.
tak reti nak jaga hati ibu ayah ke? Habis tu, hati Naim ni siapa nak jaga? Kurang aja. Selama ni, pernahkah ayah kisah pasal Naim? Ayah sibuk dengan kerja ayah sampai ayah langsung tak ada masa dengan Naim. Sebelum ni, ayah tak macam ni. Bang, bunyi apa tu? Biasalah Naim tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina. Nah, duit jual donat semalam. Alhamdulillah. Kakak. Lusa, ada datin ni nak order 100 biji donat. Takut kenduri lah kot. Besok lagi. Saya kemil lah kak. Oh, ya ke? Tak betul boleh buat ke? Boleh. Tak saya orang lain. Boleh, jangan risau. Betul jangan cancel last minute tau. Biasalah saya malu depan datin tu nanti. Okeylah, saya balik dulu tau. Assalamualaikum. Ya. Petang ni dekat sekolah Naim ada latihan. Boleh tak ayah belikan raket baru untuk Naim? Raket Naim dah bengkok. Nantilah, ayah dah lambat ni. Bang, bekal tak bawa ke?
Ken, Ken. Man. Virus. Azra. Kel, ambil Kel, Kel. Pasti je kau jalan je. Kau main je. Selamat datang ke live kita hari ini. Siapa kat sini yang suka bibir nampak segar, lembut dan menawan sepanjang hari? Ni dia lipstick terbaru dari kami. Teksturnya ringan, tak melekit langsung dan warna dia memang luar biasa guys. Besar. Kalau ikut cerita Encik, saya nampak kalender ni bukan kalender biasa. Maksud doktor? Dari kalender ni, saya dapat rasa anak Encik tengah usaha lawan diri sendiri. Maaf. Saya tak faham. Apa kaitan kalender ni dengan anak saya tengah lawan diri sendiri? Naim mungkin ada masalah ketagihan pornografi. Dia layan terlalu kerap sampai susah nak berhenti. Tapi kalau tengok dekat kalender tadi, saya dapat agak. Tanda O bila dia berjaya tak layan pornografi. Tanda X ni pula sebaliknya. Dan saya yakin Naim tengah struggle nak berhenti. Tapi doktor, masalah anak saya ni teruk sangat ke? Kita kena selidik dulu. Sebab tak semudah tu saya boleh bagi kata pasti. Kebiasaannya, orang yang ketagihan pornografi ni, dia suka berkurung dalam bilik berjam-jam. Sampai buatkan dia lupa keadaan sekeliling. Kalau sebelum ni dia aktif sukan, jadi tak aktif. Hilang minat. Bagi sesetengah pelajar, ketagihan ni menyebabkan prestasi akademiknya terjejas. Cuma Encik jangan risau. Tahap anak Encik ni masih boleh dibantu. Dengan bimbingan dan sokongan yang betul, anak Encik ni ada peluang besar untuk pulih balik. Ada natural glow gitu. Sekarang tengah promosi tau. So cepat-cepat klik link dekat bawah ni sebelum stok habis. Jangan lupa tekan like. Doktor, apa punca ketagihan ni? Sebab setahu saya, anak saya bukan jenis suka bercampur dengan orang sangat. Punca dan pengaruh terbesar adalah penyalahgunaan gadget tanpa limit. Lebih-lebih lagi bila mak ayah tak ambil endah. Jadi doktor, masalah ketagihan ni boleh ke dia pulih dalam masa yang singkat? Boleh. Cuma dalam masa singkat tu mustahil. Tapi saya yakin Encik sebagai ayah boleh tolong dia. Reset. Ya Rahman, Ya Rahim. Kau ampunkanlah diriku dan seluruh ahli keluarga. Kau jadikanlah kami keluarga yang mentaati suruhan dan meninggalkan laranganmu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
the worst sin to humanity. Men, porn will ruin Your life. There are 5 ways that pornography will damage your life over time. Pornografi ni lagi bahaya daripada COVID. Kalau COVID mematikan jasad, pornografi mematikan hati. Watching porn secretly because you don't want to be found because you'll feel guilt and shame. Kamu tahu tak hukum tengok video? Itu haram. And you're irritable and you feel depressed and pornography abuse. 7% of 11-year-olds have been exposed to it. So kalau ada masalah ketagihan pornografi, jangan lose hope. There are ways for you to get help. Okay? Yang penting kena ada niat dan usaha untuk dapat kebantuan. InsyaAllah, you'll find a way to get out of this problem. Many teens feel embarrassed or guilty about their pornography use, but are afraid to talk to parents, teachers, or counselors. This silence can make the problem worse, leaving teens to navigate confusing feelings alone. Without support or accurate information, they may struggle to understand what they're experiencing or how to seek help. So what can be done? The first step is open, honest conversation. Parents and educators should create safe spaces where teens feel comfortable asking questions and expressing their concerns. Rather than focusing on punishment or fear, the emphasis should be on understanding, empathy, and guidance. Ayah, Naim nak minta maaf buat ayah kecewa. Jangan cakap macam tu. Tak apa. Apa pun, Naim kena istiqomah. Yang penting, kita usaha cara kita. Allah bagi cara Allah. Baik ya. Tengok ni. Apa ni ya? Tengoklah. Ni video kita. Video bila ni ya? Tu video AI lah. Ayah buat. Video AI? Ayah ajarlah Naim macam mana nak buat. Boleh. Tapi ingat, buat video yang baik-baik je. Jangan yang bukan-bukan. Dosa. Baik ya. Ni.
Okey. Nak buat video AI ni, kita kena buat prompt dia dulu. Penuh dosa dan lupa, namun kasih-Mu tak pernah sirna. Di jalan yang jauh Kau temukan aku, kembali sujud mencari cahaya-Mu. Ya Allah, ampuni aku yang tersesat, bimbing hatiku pulang ke jalan-Mu yang terang. Langkahku. Ya. Kalau ibu tahu pasal AI ni, mesti dia nak belajar kan? Janganlah bagi tahu ibu. Macam mana keadaan Mak? Adik-beradik lain semua sihat? Alhamdulillah, semua sihat. Semua kian salam ke abang. Waalaikumsalam. Abang minta maaf ya. Abang tak dapat ikut. Tak apa bang. Diorang semua faham. Abang dah tahu? Ayah ada order urgent tu. Tak apalah, nanti ibu belikan ya. Tak apa, Abu. Jangan risau ya. Semuanya akan okey macam biasa. Tak apa bang. InsyaAllah saya yakin dengan abang. Aduh. Ni, Naim nak tahu tak? Boleh ya. Dulu, masa ibu Naim belum kenal ayah, dia tak suka sangat donat ni. Tapi lepas kahwin, terus suka. Ya ke Bu? Iya. Sebab dulu muka ayah putih macam tepung. Macam ni? Tengok tak? Macam ni? Tak baiklah rezeki kan tu. Oh ya. Maaf. Allah, putih mulut. Habis muka Naim. Ni buat macam ni. Buat macam ni. Oh, kena lubang dekat tengah je. Ya, donat kena lubang tengah. Okey. Tekak-tekak macam ni. Tujuan saya datang ni nak bincang tentang masa depan Naim. Walaupun Naim ada masalah disiplin di sekolah, sekolah tak nak dia terus terceceh. Jadi, kami nak masukkan Naim ke program anak kita yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Maaf cikgu kalau saya tanya ni. Program ni sama macam sekolah biasa sebelum ni ke? Tidak sepenuhnya. Program ni lebih fokus.
Naim akan dapat kelas ulang kaji subjek yang penting saja. Jadi, bolehlah dia kejar pelajaran dia yang tertinggal. Dalam masa yang sama, akan ada sesi kaunseling dan juga bimbingan sasiah yang akan bantu untuk perbetulkan sikap dan disiplin dia. Selain itu, akan ada juga guru mentor khas yang akan pantau Naim sehingga dia duduki SPM. Jadi, kehadiran saya di sini nak minta persetujuan daripada Encik Razak dan juga isteri lah, supaya Naim boleh terus belajar dan duduki SPM dengan penuh bimbingan. Scene 4, one shot. Check one. Okay, kan lah. Ayah ada order urgent tu. Nanti ibu beli. Aku tak boleh aku lagi. Ready? Ready? Rolling? Tak ada dialog. Tak ada dialog tak apa. Okay. Rolling and... Okay, dulu duit. Okay bang. Jap. Jangan. Duit jual duit jual donat tu cukup. Saya pilih sekali. Abang tak pilih kau tengok nangis. Abang tak risau lah. Usahakan donat tu sama-sama. Jual, lupa jual. Rolling and action. Ha? Sorry. Abang minta isteri balik phone. Sorry. Balik phone dek pula. Jadi jangan mencarut. Camera roll. Scene 9, shot 1, take 1. And action. Cik Razak, ini laporan kehadiran Naim. Sebelum ni,
Sorry, Wan. Naim telah lukis gambar. Sorry. Right, rolling. And jatuh bang. Ada benda yang lebih serius. Naim lukis gambar wajah. Aduh. Naim lukis. Sorry. Sebelum ni Naim merupakan pelajar cemerlang sekolah. Tapi sekarang sukan pun dia dah tak aktif. Bisa kena pegang. Ini siapa nak jaga? Kurang aja. Kamu macam lambat buat saya. Kurang aja. Kurang aja. Cut. Action. Action. Masalah anak saya ni teruk sangat ke? Kita kena selit dulu. Tapi saya yakin Encik sebagai ayah boleh tolong dia. Cut. Camera roll. Saya buat dulu Cuba. Scene 23, shot 1, take 1. Jadi tak? Jadi ayah nampak muda lah. Sekarang pun muda. Betul-betul. Kenapa orang dia? Sorry. Ready? Roll. And action. Ya, kuasa jauh ke sangat ni. And action. Iya. Sebab dulu muka ayah putih macam tepung. Macam ni? Tengok tu. Tak baiklah rezeki tu. Okey. Sorry. Kita rehearsal ke betul-betul? Aku pun dah lupa. Dah tengok lah, lama. Walau sekali lagi. Program ini lebih fokus. Sekali lagi. Mata pelajaran dia tertinggal tu. Untuk pelajaran, untuk subjek yang tertentu saja. Walau bagaimanapun tetap ada dia akan ada bimbingan kaunseling dan juga sesi kaunseling supaya bantu Naim untuk belajar dan juga diduduki SPM sehingga dengan penuh bimbingan. Sesi kaunseling dan juga bimbingan sasiah yang akan betul kepada Naim untuk terus. Happy birthday to you. Happy birthday to Abang Diboy. Happy birthday. Bulan 1. Terima kasih Anisha, terima kasih Hafiza, terima kasih isteri tersayang.